Setiausaha Agung DAP Anthony Loke memberi penjelasan berhubung dakwaan dia menghadiri sebuah majlis makan malam geng kongsi gelap. Menurut Loke adalah perkara biasa bagi wakil rakyat menghadiri majlis makan malam mengumpul dana Persatuan Cina dan NGO itu berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan ROS. Menteri Pengangkutan itu juga berkongsi nama pertubuhan itu sebagai Kelab Sosial Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Loke kemudiannya merujuk cacatan di Facebook pada 10 Mac oleh Presiden MCA Wee Ka Siong semasa menghadiri acara Kelab Sukan dan Rekreasi Saudagar Malaysia yang memaparkan logo yang sama. Loke mengulas cacatan Telegram edisi siasat yang mendakwa dirinya dan beberapa wakil rakyat DAP lain menghadiri makan malam geng 04 pada 3 Mac. Edisi siasat juga memuatkan klip 44 saat majlis itu dan mendakwa ia adalah jamuan makan malam geng 04 dengan logo kumpulan itu turut dipaparkan. Edisi siasat sering mendedahkan dokumen bocor serta dakwaan penyalahgunaan dan rasuah berkaitan polis dan jabatan kerajaan yang lain. Logo pada sepanduk di belakang pentas tersebut mempunyai sedikit persamaan dengan salah satu daripada 49 logo geng yang diterbitkan oleh polis pada 2013. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang turut hadir pada majlis itu memberitahu bahawa ia sebenarnya adalah makan malam bagi mengumpul dana yang dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan yang berdaftar. Sebelum ini, Akhbar Sinchiu melaporkan bahawa majlis makan malam pada 3 Mac itu dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan dan industri bagi mengutip dana yang bertujuan untuk membina sebuah bangunan.